Ya Allah tak pernah mengecewakan setiap luahan perasaan kita, luahan kata-kata kita. Bercakaplah, bersembanglah, meluahlah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Boleh faham tuan-tuan Sebab kita ni dalam satu keadaan, satu generasi dunia sekarang ni, orang dah tak nak dengar kita. Orang dah tuan-tuan lepak dengan kawan, semua dengan handphone. Okey, jomlah kita anniversary lah, kita punya sekolah dulu, lama kita tak jumpa. Jumpa dekat kedai mamak tu kan, jumpa kedai makan, adalah 20 orang. Tuan-tuan memang jumpa, tapi masing-masing dengan handphone masing-masing. Super duduk rumah masing-masing, borak je lah handphone. Hari ni orang dah semakin putus komunikasi sesama manusia. Even dengan anak-anak pun dah putus komunikasi dengan mak ayah, sebab mak ayah balik dah penat. Mak ayah pun dah putus komunikasi dengan anak-anak sebab anak makin besar, dia ada game dia ada gadget dia ada iPad dia yang dia boleh layan. Jadi manusia sekarang ni dah banyak memendam dan simpan. Percayalah tuan-tuan, kalau kita berada dalam condition ada ruang untuk bercakap, sembang, ada hubungan yang baik dengan orang, separuh keserabutan kita burn out tu, overthinking tu, dia akan lega. Sebab tu tuan-tuan, para sahabat dulu kalau ada masalah dijumpa dengan Nabi Muhammad SAW, cerita masalah dengan Nabi. Dan Nabi ada masalah, Nabi cerita kat siapa pula? Nabi pun bercerita dengan isteri baginda. Antara isteri Nabi yang Nabi cerita masalah, Sayyidatina Siti Khadijah. Antaranya lagi Ummu Salamah. Nabi cerita kat isteri dia.